Hai guys, so hari ini kita mau bincang pasal kenapa kita ikut standard kecantikan orang lain. Poin yang pertama, apa itu standard kecantikan? Standard kecantikan itu sebenarnya secara ringkasnya ia adalah idea ataupun definisi yang masyarakat letak tentang rupa paras seseorang itu. Contohnya, dia kulit putih, lepas tu hidung mancung, lepas tu badan dia langsing, lepas tu rambut lurus, apa lagi, muka dia tidak terlalat, macam tu. Banyak lagi lah. Tapi standard kecantikan ini akan berubah ikut zaman dan budaya lah. Tapi sekarang ini standard kecantikan itu berubah. Diorang lebih suka yang tan skin. Maksudnya kulit sawo matang. Macam Hani Syahani, pelakon kita tu. Walaupun dia berkulit sawo matang, sorry. Berkulit sawo matang. Tapi, ya tan skin. Tapi, dia macam, you know, cantik luar dan dalam, you know. Dia ada, ni muka dia. Dia ada kecantikan dari diri dia sendiri. Macam tu. Poin yang kedua, jadi kenapa kita ikut standard kecantikan ini? Sebab-sebabnya adalah yang pertama tekanan sosial. Kita rasa bila kita mau ikut trend ni, kita diterima dengan masyarakat tu, kita disuka oleh masyarakat tu, kita in dalam masyarakat tu. Bila ramai yang ikut trend sesuatu kecantikan tu, jadi kita pun mau ikut. Faham kah? Macam contohnya kita ni takut untuk ketinggalan. Ada pepatah dia tu, FOMO, fear of missing out. Kita rasa takut mau ketinggalan. Cuba kita jadi JOMO, maksudnya joy of missing out. Kau relax je. Kau selesa dan kau tenang dengan muka kau sekarang. Kau bersyukur dengan muka kau sekarang. Kau ndak ikut trend. Kau just macam, macam tu. Lepas tu, poin yang kedua, media dan iklan. Kadang-kadang dalam media, dalam iklan-iklan dalam YouTube, iklan dalam semualah, dalam TV apa semua, mesti diorang memperkenalkan muka yang sempurna dengan, yalah macam biasa, kulit cantik, lepas tu putih, lepas tu hidung mancung, lepas tu bibir dia tebal macam tu. Jadi kita terpaksa ikut sebab iklan pun sendiri sudah dikasih nampak macam tu. Jadi kita terpaksa ikut. Lepas tu, poin yang ketiga, ia berkaitan dengan self-esteem dan keyakinan. Maksudnya di sini, kalau kita cantik yang ikut standard masyarakat ni, kita rasa diorang akan terima kita. Maksudnya, diorang akan suka kita. Kan? Tapi sebenarnya, diorang tak akan puas dengan apa yang kau bagi dengan diorang. Yes, itu ya. Kadang-kadang bila kita ikut standard ni, kita rasa kita lebih yakin. Kita rasa orang lebih percaya dengan kita. Lepas tu, poin yang keempat, pengaruh rakan dan keluarga. Maksudnya di sana, kita punya keluarga ataupun kita punya kawan-kawan pun, diorang tengok trend macam ni. Jadi kita pun, mesti ikut. Kalau tidak ikut nanti kita akan dikritik, akan dikomen, akan macam tu lah, akan dibuli macam tu. Macam yang, ketinggalannya kau pun macam tu sekarang, macam ni, macam tu. Kesan ikut standard orang lain. Yang pertama, kau akan hilang, kau akan rasa down, kau akan rasa kurang yakin dengan diri kau. Lepas tu kau akan rasa tidak puas hati dengan diri kau. Sebab kau cakap macam yang, aku macam ni, tidak pun orang suka. Aku macam ni, tidak pun orang suka. Macam last-last, apa sebenarnya diorang mau? Macam tu. Lepas tu, kau akan dapat tekanan mental tu. Sebab kau terlampau ikut standard orang lain. Jadi menyebabkan kau rasa macam, aku macam ni, macam tu. Tapi tetap juga nak kena suka. Tetap juga orang cakap-cakap aku. Jadi kau macam tidak pendirian begitu. Lepas tu yang paling teruk, kau akan hilang identiti diri kau sebenar. Jangan sampai kau ubah ikut orang dan kau punya diri sendiri hilang. Faham kan? Jadi,
bila kita terlampau ikut standard orang lain, kau akan hilang diri kau. Kau akan hilang nilai diri kau sendiri. Lepas tu, kesannya juga, kesan daripada ikut standard orang lain ni, kita akan banyak menggunakan kos, taukah? Banyak menggunakan duit. Jadi bila kita mau duit, kita mestilah kerja. Ya? Tapi kena ikut, maksudnya kena ikut standard yang kau mau lah. Janganlah ikut orang lain. Lepas tu, sebabkan kau terlampau ikut trend, macam contoh, ikut trend mau putih. Jadi, semualah mau putih. Sampai satu, membahayakan kau punya kesihatan. Mungkin nanti masa kau tua, kau punya kulit jadi sensitif. Lepas tu, kau punya masalah buah pinggang sebab makan ubat kan, ataupun sapu ini kan. Lepas tu, yang kedua, kau akan, bila kau, ya, duit kau habis lah. Itu yang paling penting lah kan. Kos pembayaran untuk setiap kosmetik tu memanglah sangat mahal. So, aku pun dulu macam tu. Aku sangat-sangat mau ikut trend sampai aku mau buat bulu mata. Walaupun time tu COVID, aku pergi buat bulu mata tu lah. Sampai yang, akun je lah kalau RM50. Akun je. Lepas tu mau buat macam bulu tetayun ke letak dekat muka. Last satu kali je. Lepas tu 100 lebih Lepas tu macam menyesal jugalah. Kau sampai buat macam pembedahan. Pembedahan tak lah. Mungkin orang yang buat dekat Korea gitu. Poin yang keempat, macam mana kita mau wujudkan versi diri kita sendiri. Cara-caranya ialah yang pertama, kau kena terima diri kau sendiri. Faham? Terima yang kau ni cantik. Sebab cantik itu adalah subjektif. Walaupun kau rasa ada orang mau puji kau, kau puji diri kau sendiri. Kau puji kau cantik dekat cermin. Kau cakap, aku cantik. Aku cantik. Okey. Terima diri sendiri. Maksudnya di sini, macam mana kau terima diri kau adalah kau yakin dengan diri kau sendiri. Kau rasa kau tak perlukan orang lain untuk cakap kau cantik. Maksudnya, kita ubah cara kita cakap dengan diri kita. Sebelum ni kau akan cakap, bidaknya kau ni sudahlah banyak tak lalat. Apakah cuba kau tukar. Kau cantik. Dengan kau yang banyak tak lalat ni, dengan kau yang banyak pigment, kau cantik. Kau adalah unik. Kau adalah itulah yang membezakan kau dengan orang lain. Yes. So, kau kena guna good affirmation. Maksudnya, good affirmation, bila kau bangun je dari tidur, terus kau ambil cermin, terus kau cakap, saya cantik. I'm the one beautiful in this room, macam tu. No one in this world is beautiful except me. Oh gitu, itu delusion sangat. Tapi kita mesti. Sebab dari fact kata-kata boleh menjadi yang betul. Faham? Lepas tu kau bangun, you are powerful to yourself. You are the most precious, the most intelligent, the most beautiful, the most gorgeous woman in this world. Macam tu. So, kau rasa macam bila kau bangun je, kau rasa yakin. Dan bila kau masuk dalam sesuatu bilik ataupun dalam sesuatu restoran, kau akan rasa macam semua orang akan tengok kau. Kau memang ada aura yang cantik, aura yang positif. Gitu. Lepas tu, yang paling penting kau kurangkan scrolling. Kurangkan scrolling orang lain punya IG ataupun kurangkan scrolling orang punya Facebook. Kurangkan scrolling orang punya status. Sebab disebabkan inilah kau akan rasa perbandingan dengan diri kau. Macam contoh, dia post pasal dia pakai skincare yang cantik. Ataupun contoh dia post pasal dia ni, macam kurus ke apakah. Kau akan rasa ada satu, jealousnya aku ni. So, bagi kau mengelak benda tu yang kau rasa macam, kenapa aku tak macam ni? Bagi kau mengelak cakap kalau lah. Sebab Allah pun dah suka kita cakap kalau lah tu kan. So, daripada kau tengok, kau tak payahlah tengok. Macam tu. Kau cuba pentingkan kesihatan kau. Maksudnya di sini, kau lebih pentingkan self-care kau. So, jadi
prepare yourself. Maksudnya kau kena pentingkan kesihatan kau mulai dari sekarang. Sebelum kau sudah tua. Sebelum kau lambat. Okay? Lepas tu kau boleh cari inspirasi daripada seluruh negara ni. Daripada semua negara. Kau janganlah tengok dekat Malaysia je. Tapi kau kena tengok keseluruhan. Bila kau luaskan pemandangan kau. Kau punya pandangan tu lebih luas. Faham? Seterusnya, bila ada kawan kau mau menuju ke terima diri dia sendiri, kau kena sokong dan jangan judge. Faham? Tolonglah, tolong. Biarkan orang mau pilih dia punya pilihan ke apakah, kau sokong saja. Ataupun kalau kau mau macam kalau kau rasa macam kau mau nasihat dengan dia, kau kena guna cara yang terbaik lah. Maksudnya kau cakap dengan dia, weh macam aku mau cakap sikit lah. Cantik, kau memang cantik tapi kau lagi cantik macam tu. Kau lagi cantik, kau kasih kening kau macam warna lain ke ataupun kau kasih bibir kau kurang terang ke macam tu. Faham kah? Itu kalau dia mau lah. Tapi kalau dia mau, oh tak lah aku pandai juga. Macam tu tak payahlah kan. Okay. Jadi yang terakhir itu saja untuk hari ini. Jadi kamu kena faham. Cantik itu adalah subjektif. So, tiada orang yang boleh puji kau kecuali diri kau. Kan? Jadi, kau memang cantik. Okay, jangan lupa bila kau bangun je dari tidur ataupun kau pergi kerja, kau cakap, aku cantik. Aku orang yang cantik. Bila aku masuk je satu restoran, orang akan happy tengok aku. Orang akan tertarik tengok aku. Orang akan mudah kerja dia. Begitu. Jadi kalau korang rasa korang pun ada experience macam terlampau ikut standard kecantikan orang lain ni, kau komen di bawah and then kau jangan lupa subscribe. Tolonglah subscribe kan. Okay, that's all for today. So, nantikan next video. Kalau kamu rasa ada tajuk-tajuk yang saya boleh komen ataupun topik yang aku boleh cerita, just komen di bawah ini. Bye.